Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, perlih maju. Maibs menjunjung syiar memaju ummah, salah sila perlih, segalanya perlih. Assalamualaikum dan salam perlih Raja Berdaulat, di mana kita bertemu dalam episod yang diberi nombornya adalah episod ke-136. Dan pada kata kali ini, insya-Allah dalam tempoh yang 1 jam yang akan datang, kita akan membicarakan satu topik berkenaan dengan pendidikan Islam di negeri Perlis, di mana kita menghadirkan satu episod diberi tajuk Sekolah Watan Perlis. Sekolah Watan Perlis. Dan untuk bersama-sama dengan saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua menelusuri episod ini adalah seorang insan yang sebenarnya terlibat daripada peringkat awal, seolah-olah kita kata membidankan dia dan sampai dia lahir ke dunia. Kemudian kita kata bela dia, didik dia, pelihara dia, mengasuh dia sampai lo ni kita kata jadi umurnya sudah mencapai dekat-dekat 10 tahun. Jadi tetamu kita pada episod kali ini adalah tak lain tak bukan Al-Fadil Ustaz Haji Yahya bin Abdullah, Nazir Sekolah Islam Maibs. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, jadi ini satu wajah yang saya rasa dikenali oleh ramai pihak, terutamanya orang-orang yang duduk di kampung dia, duduk dalam kata qaryah dia, akan kenal lah. Kan? Kenal lah kot. Jadi insya-Allah lah kan. Kalau kata mereka tak kenal pun, bila nak menikahkan anak dara apa semua tu, waktu tu kenal lah. Kan? Atau nak main minta cok-cok apa tu, mereka akan kenal. Kan? Jadi InsyaAllah. Baik. jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita kata tetamu kita ni beliau adalah seorang anak jati Perlis, menjadi imam di salah sebuah qaryah dalam kata negeri Perlis dan menjadi guru agama yang berdakwah merata-rata masjid juga dalam kata negeri Perlis. Tapi maksudnya mungkinlah saat-saat ni adalah seperti mana apa yang saya perkenalkan tentang beliau. Tapi lo ni kita nak minta dengar daripada mulut dia sendiri. Iaitu sebab tu kita memohon Fadil Ustaz Yahya untuk memperkenalkan diri sedikit sebanyak bagi manfaat para penonton dan para pendengar kita. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Al-Fadil Azman yang mana sudi jemput saya lah dalam program ni. Mesti. Program yang top di Perlis ni. Cuma mungkinlah sebagai mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nak kata apa, nak perkenal diri dah sebut dah lama lah. Ya. Mungkin saya sebut sekali lagi, nama saya Yahya bin Abdullah. Ya. Lah ni tak tahulah. Sudah lama memeluk Islam? Alhamdulillah. Sejak lahir. Nama tu bin Abdullah, bukan dia tu masuk Islam. Ya. Dia Islam daripada perut mak lagi Islam dah. Ya dah. Saja melawak tuan-tuan. Alhamdulillah. Lahir tu agak lama jugalah. 63 tahun dulu. Tu. Sekarang ni usia saya, umur saya lah ni 63 tahun. Maknanya umur Lahir Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaAllah. Kira bayar tu lah dulu ni, Nabi tu kemuncak pada karya dia. Apa ni, kejaya, boleh kata kejaya. Ataupun kita dakwah Nabi SAW. Ya. Lahir pun pada tahun 63. Ya. 1963. Dan sekarang ni umur saya 63 tahun. 63 juga. Masih lagi lah kata sambil-sambil kita duduk di qaryah kita, bersama-sama dengan jemaah di masjid. Masih lagi ada sikit sumbangan lagi lah. Cuma yang saya dipahamkan bahawa dalam meniti usia ni, Ustaz Yahya merasakan masih lagi perlu menyumbang dan berjuang
dalam sektor pendidikan Islam tu, maka itulah dikatakan menjadi sebab, satu-satunya sebab Ustaz Ya tidaklah bersara daripada kerja-kerja dalam pendidikan Islam ni dan terus menabur bakti. Mungkin ada huraian sikit. Wallahu a'lam. Ya. Mungkin adalah dulu ni saya pernah lah kata cukup dah kot. Ya. Kita boleh bersara dah. Ya. Saya tak ingat siapa kata, dia kata dakwah ni tak ada pencen ni kata. Tak Ya. ada masa pencen, tak ada masa bersara, dia berterusan. Ya. Wallahu a'lam, mungkin di sebalik tu, mungkin kalau kita ambil daripada ibrah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah sehingga akhir. Ya. Sehingga akhir hayat. Saya tak tahulah sekadar mana tenaga ni masih lagi diperlukan. Ya. Kalau dulu kita mungkin mula-mula doktor berkhidmat di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dulu ni sebagai pengarah, ataupun sebelum daripada tu yang pernah kita berjumpa dalam majlis-majlis. Ya. Dia janggut tak macam ni. Dulu dia warna dia lain sikit. Semua hitam. Dulu semua hitam. Lepas daripada dulu ni boleh kata semua putih. Songkok tu nasib baik hitam ni. Wallahu a'lam. Maknanya kita kata selagi mana Allah Ta'ala beri kesihatan, sihat tubuh badan, sihat pada akal pemikiran. Jadi maknanya selagi mana diminta tu, kita teruslah menyumbang bakti. Setakat yang kita mampu. Dalam lapangan kita masing-masing lah. Ya, insyaAllah. Kan, di sama ada dalam sektor pengurusan pendidikan Islam ni ataupun di qaryah dan sebagainya lah. Kita kata macam tu. InsyaAllah. Tapi tak apa. Jadi tajuk pada kita hari ini adalah menyentuh tentang satu detik bersejarah dalam sejarah negeri Perlis, atau lebih khusus lagi kepada pendidikan Islam di kata negeri Perlis, iaitu apa yang berlaku adalah, sedar ataupun tidak, negeri Perlis melalui MAIPS telah berjaya buat kali pertama mengadakan satu sekolahnya sendiri. Tapi sekolahnya bukan lah ada bangunan, ada tanahnya, ada pagarnya, ada apanya sendiri. Tidak. Tetapi apa yang berlaku adalah MAIPS dapat mengadakan sekolahnya dengan cara MAIPS membiayainya, membayar gaji guru-gurunya, kemudian dengan kerjasama rapat dengan Kerajaan Malaysia, Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Pendidikan Malaysia, maka menerusi Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, MAIPS telah mencapai satu persefahaman di mana sekolah ini dapat beroperasi di premis milik Kementerian Pendidikan Malaysia di Negeri Perlis, lebih tepat lagi sekolah-sekolah rendah di seluruh Perlis, termasuk sekolah-sekolah rendah jenis kebangsaan Cina juga, kan? Ya. Jadi itulah perkara yang sebenarnya telah dicapai. Mungkinlah tuan-tuan kalau tidak ada anak-anak kecil atau anak-anak semua dah lepas dah, kan? Mungkin tak perasan perkara ni, kan? Jadi mungkinlah antara soalan yang saya nak tanya kepada tetamu kita, Ustaz Yahya, jadi pasal apakah Perlis merasakan, atau MAIPS khususnya merasakan sudah sampai masanya untuk dia membuat satu sekolahnya sendiri yang mula-mula diberi nama Sekolah Agama Petang Perlis SAPPS MAIPS. Kan? Sekolah Agama Petang Perlis SAPP MAIPS. Dan walaupun pada ketika dulu ataupun sampai lah ni telah ada macam-macam cara anak-anak kita dalam Perlis ni dididik dengan pendidikan Islam, sama ada dengan sekolah-sekolah KPM sendiri, sekolah-sekolah rendah milik KPM sendiri, atau pelbagai kelas-kelas agama ataupun disebut kelas-kelas agama petang seperti kafar dan sebagainya. Itu semua sudah ada. Maka kita kata mengapa dan kenapakah kita kata MAIPS merasa terpanggil untuk memulakan sekolahnya sendiri. Dalam rancangan ini kita istilahkan sebagai Sekolah Watan Perlis. Saya persilakan Ustaz Yahya. Baik, Dr. Hazman, mungkin daripada peringkat awal tu kita
kita bermula. Ya. Kita kata kita mula kosong dengan satu inspirasi, satu gagasan. Maknanya mula dengan bismillah tu daripada kosong lah, no? Daripada kosong. Ya. Kita tak ada satu, kita katakan belum ada lagi kerangka yang kita nak buat pada masa itu. Ya. Kemudian bila tercetusnya satu titah sebenarnya, saya ingat daripada 7 amanat Ya. Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Ya. Kemudian di sebalik itu ada satu bab, salah satu daripada amanat tu, amanat yang ketiga tu melibatkan pendidikan. Ya. Dan iaitu antara lain nak boleh timbul macam mana kita nak bergerakkan ni. Betul macam kita kata kita dah ada kafah. Betul. Kita dah ada kelas-kelas Al-Quran yang pada masa tu mungkin kita sendiri pun dulu Ya. mengaji di masjid di rumah-rumah Tok Guru. Ya. Jadi benda tu di Perlis ni rancak dah benda tu. Ya. Kafah masuk ke Perlis pun walaupun kita kata secara daripada evolusi jugalah daripada awal tu, daripada sekolah kelas-kelas agama, kelas-kelas pengajian Al-Quran, Ya. kemudian ditambah jadi kelas kafah, kemudian dijalankan di sekolah-sekolah, asalnya di masjid-masjid. Yang ni pun evolusi dia macam tu juga. Ya. Mungkin kalau kita kata tercetus idea ni mai daripada tuanku sendiri. Ya. Kita akan pergi kepada visual tersebut. Saya rasa di sinilah. Yang ni. Saya rasa di sinilah kan. Ya. Okey, Kalau yang ni silakan boleh. Ustaz. InsyaAllah. Dalam ni, kalau kita perhati, yang sebelah kanan yang besar tu memanglah itu perjalanan panjang lah tuanku sebut tu. Ya. Cuma bukan kita muatkan semua ketujuh amanat tu lah. Kita ambil Betul. yang berkaitan dengan pendidikan ni. Betul. Antara isi dia tu, Dalam amanat bilangan ketiga. yang ketiga tu, Ya. anak-anak di negeri Perlis. Itu kunci dia tu. Ya. Mana anak-anak jati negeri Perlis kita ni, atau siapa-siapa penduduk yang duduk di negeri Perlis ni. Ya. Anak-anak di negeri Perlis ni hendaklah mewarisi kefahaman yang jelas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipegang dan diamalkan di dalam negeri ini. Ya. Mereka merupakan pewaris kita. Usaha pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan hal ini hendaklah dipertingkatkan. Ya. Mai tahun ni Ya. kita rasa macam ada 3 benda ni dia sebut ni. Ya. Yang pertama, anak negeri kita. Betul. Tu kemudian apa cerita kepada anak negeri kita nak bagi macam mana? Ya. Tuanku titah dalam ni pun kita tengok sini. Dia perlu ada satu badan, satu pihak yang menentukan supaya anak negeri kita ni boleh mewarisi kefahaman ahli sunnah wal jamaah yang jelas. Ya. Yang jelas tu pula, sebagaimana yang memang dah diamalkan lah dalam negeri Perlis ni. Ya. Makna bukan kita tak ada amalan apa-apa, kita tak tahu lah. Tak, memang dah diamalkan lah. Ya. Dah sebati dah dengan orang Perlis pada masa tu. Maknanya acuannya sudah ada. Ada. Ya. Cuma macam mana kita nak bentuk supaya generasi awal. Ya. Hak awal ni, hak di sekolah rendah ni, kita ada. Mungkin kalau kita katakan nanti ke depan ni, kita juga bentuk kurikulum untuk tadika. Ya. Mana bawah lagi daripada sekolah rendah. Lah ni cerita hak sekolah rendah ni. Ya. Termasuk dalam amanat ni juga. Jadi nak boleh timbulnya SAPPS, Sekolah Agama Petang Perlis ni, punca dia ni. Lepas tu dia panggil lah mana-mana kumpulan, berapa ahli yang kita nak kata ahli pemikir sangat tu pun tak lah juga. Ya. Jadi satu komuniti yang boleh kita kata, yang ni lah kemudian kita akan bentuk kurikulumnya mana. Ya. Kosong, daripada kosong ni. Betul. Kita bermula yang ni, titah ni 2017. Betul. Nanti kita akan tengok macam mana permulaan Sekolah Agama Petang Perlis. Tapi antara daripada 2017 nak sampai kepada permulaannya, rintis tu. Ya. Rintis ni kita kata apa? Hak nak mula tu. Maknanya kalau kita boleh Tunah. faham, kalau kita nak makan harum manis ni berapa tahun baru dia berbuah, Ustaz?
Mak dia kahwin elok tu rasa 3 tahun. 3 tahun. Maknanya kita kata dia tak boleh nak makan harum manis tu. Kalau kata pokok-pokok sendiri lain daripada beli tu. Kita maknanya kalau nak makan tahun 2025 ni, 2025 baru apa 2026 baru nak kerja. Tak. Maknanya dia tidak pun dia kena 3 tahun awal. Ada. Kan? Maknanya macam-macam dah pompa hak tu hani ni baru boleh makan harum manis katanya kebun sendiri insya-Allah. InsyaAllah. Jadi maknanya untuk melaksanakan kita kata perkara ni walaupun pada mata mana-mana pihak di luar dia belum ada apa-apa lagi tapi dalam periuk tu dah macam-macam dah. Duk bubuh dah dia pernah Menomehnya itunya awah-awah dia apa ininya. semua tu dah ada dah. Kelengkak-kelengkak ada belakang. Betul. Tinggal Kan? lagi duk tanun sikit. Nak kena rujuk orang tu, nak kena rujuk orang ni, kitab ni kan. Jadi itu yang kata apa nama ikan di laut asal di darat ni waktu tu lah pakat duk cari semua tu. Betul. Sebab nak kata kita kata bertemu dalam kata belanga. Kan? Jadi sebab tu dia Mata maknanya kawah pun makan kawah tu besar sungguhlah. Jadi sebab tu dia usaha tu dah berjalan dah di belakang tabir dan saya dipahamkan Ustaz Yahya ni antara juga tim perintis yang terawal juga yang dijemput di atas sebab Ustaz Yahya juga berpengalaman mengajak kafah. Betul. Kira daripada saya penglibatan saya sebagai guru kafah sebelum daripada tu. Kafah ni kira silibus komplit daripada JAKIM lah. Betul. Yang dilaksanakan di negeri kita, di negeri Perlis. Kalau dengan kafah dulu berapa tahun lebih kurang? Sebelum daripada tu sebab saya daripada bila balik mai ke Perlis tu 5 tahun sebelum daripada tu saya dah dalam kafah dah lah. Okey. Jadi total semua berapa? 2018 mana daripada 2008 tahun. 8 tahun. 8 tahun sebelum daripada kita ada pelancaran SPPS. Maknanya kita kata dekat-dekat 10 tahun jugalah. Ya. Okey. Kira 2016 tu saya dengar masa tu duduk dalam kafah lagi lah saya duduk mengajar. Kemudian bila saya pergi ke pejabat masa tu, ketua bahagian masa tu. Ya. Ustaz Ahmad Hafiz Jaafar. Ya. Dia cerita kat saya, dia panggil masuk bilik, dia kata kita ni ada projek Ustaz. Ya. Kebetulan masa tu saya yang dipertua Persatuan Guru Kafah Perlis. Ya. Jadi saya pergi tu dia pun ajak sembang lah. Sebagai pengurusi union. Ya. Trade union. Kesatuan sekerja. Tapi masa tu bukan kami jenis-jenis berontak tu, kami supportif badan yang support kepada dasar-dasar kita buat lah. Betul. Kemudian dia habaq kata kita ni nak kena buat satu benda, dia kata. Ya. Tinggal lagi nak kena gerakkan tu, nak kena mula. Awal-awal tu dia kata cari tim. Tim lagu mana? Tim guru dulu dia kata. Ya. Belum lagi panel-panel besar. Terah-terah dia. Terah. Guru ni bukan apa, tak tengok pasal nanti kita akan nak buat satu nak buat benda ni, kena sukat takat level budak. Ya. Kita tahu kita besar mana bahasa dia tu bukan bahasa budak. Bukan bahasa budak. Maknanya untuk menanda aras dalam pelbagai segi lah. Betul. Menanda aras supaya dia tak jauh daripada kafah tu sangat. Menanda aras dengan kemampuan budak. Menanda arah dengan apa-apa yang patut dan padan dan sebagainya. Betul. Lah kan. Jadi basic maksudnya dalam hal ni kita kata mungkin pihak di luar sana ni tidak sepatutnya merasakan lain macam lah. Sebab maknanya kalau kita nampak banyak benda dalam hidup ni, satu pihak dia belajar daripada katakan satu lagi pihak, bila dia dah rasa mampu baru dia buka sendiri. Kan? Dan itu biasa dalam kata dunia ni. Mungkin kalau kita dengar cerita bagaimana bank patuh syariah pertama ditubuhkan dalam kata negara kita, iaitu Bank Islam. Ya. Bank Islam asal mula ditubuhkan dengan tenaga-tenaga yang dibawa masuk dari Bank Bumi Putra. Betul. Kan? Dan sekarang bank kata Bumi Putra tu dah bergabung dengan macam-macam benda menjadi CIMB Bank lah, CIMB Bank.
tak apalah, tapi kita kata maksudnya asal-asal tu dia tak boleh nak menjalankan bank Islam tu kecuali tenaga dan pengalaman daripada tempat lain dibawa masuk, dibuat macam-macam pengubahsuaian dan apa semua tu, maka samalah seperti mana SAPPS ni dia ada inspirasi juga daripada sistem di pelbagai tempat kan di seluruh Malaysia ni, termasuklah daripada Kafar kan. Betul. Mungkin kita, Dr. Sini Pasan, Ya. kita cover berjalan dah. Ya, Di Perlis tu duduk berjalan. Bahkan sampai law ni pun duduk berjalan. betul. Dan kita dapat kerjasama baik daripada pihak JAKIM Ya. dan macam saya. Dan KPM. KPM juga, ya. Ya. Terima kasih banyak juga, Betul. lupa saya nak sebut. KPM ni kira main peranan besar lah pada kita. Ya, Sediakan premis. betul. Makna JAKIM pun melaksanakan program kafar di premis KPM di sekolah-sekolah rendah. Ya. Hatta macam kita sebut tadi juga, kita masuk juga di sekolah jenis kebacaan Cina. Betul. Bukan ngajak anak-anak Cina tu. Ya. Cuma kita masuk masuk ke situ sebab Untuk mengajak adanya orang anak-anak pelajar-pelajar Islam. dia yang beragama Islam. Ya. Ya. Kemudian bila kita dalam keadaan sekarang ni, kita law ni kita tengok kafar berjalan. Maib melalui titah tuanku, Ya. letakkan matlamat kata kita kena buat sekolah agama petang Ya. dasarkan titah tu. Ya. Kita nak buat ke mana? Betul. Tentu kita nak kata takkan kita tak kena buat, nak berbeza dengan kurikulum yang ada. Ya. Dan mana level pengajaran dan juga kita kata mata pelajaran tu, intipati dalam pelajaran tu nak beza dengan dia jadi budak nak kena belajar dua jenis benda kan. Ya. Kita kata lagu ni, dia selari Ya. dengan apa inti kurikulum dalam kurikulum kafar tu. Ya. Kita masukkan SAPPS tu sebagai pelengkap. Ya. Tu matlamat awal. Betul. Nanti kita tengoklah langkah kedua kita apa lagi, Betul. ketiga macam mana. Pelengkap kepada kurikulum kebangsaan. Ya. Yang silibus di waktu pagi pun hampir sama dengan kafar. Ya. Hak kafar tu support kepada yang pagi. Dan kita pula Kalau support. saya boleh mencelah contohnya, pagi anak-anak kita dah belajar. Betul. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KSSR ataupun KSSM contohnya kan. Ya. KSSR lah di bawah KPM. Bawah KPM. Maka cover diurustiakan oleh JAKIM untuk menampung lagi apa yang tak dan di dalam pelajaran agama pada waktu pagi. Ya. Di bawah KSSR. Betul. Kemudian datang pula SAPPS MAIK ini sebagai pelengkap lagi. Betul. Dan penyempurna lagi. Dan kita mula, nanti kita tengoklah apa benda kita dari pelengkap tu, kita ambil 3 mata pelajaran dulu. Ya. Kita ambil akidah. Mula-mula. Hak mula-mula. Nak jadi Ya. rintis. Nanti kita tengok rintis kita. Ya. Mula-mula dia akan jadi akidah, ibadah Ya. dan juga akhlak. Ya. Yang lain Jawi ke bahasa Arab ke apa, kita kekal. Yang tu dengan kita kafar. anggap terima kasih lah. Terima kasih kafar Terima berjalan kasih terus. kepada KPM, terima kasih kepada JAKIM sebab sudah ajak anak-anak kita Betul. menerusi pelajaran pagi dan juga kafar ni. Dia ajak dah segala khat tak khat semua tu. Betul, Dia dah Syah. ajak dah. Betul. Ya. Jadi kita nak tampung apa lagi? Ya. Bukan kata akidah, ibadah dengan akhlak yang diletakkan dalam kurikulum kafar tu tak comel. Comel dah. Ya. Kita nak pergi lengkapkan lagi. Ya. Tak mana beza? Ya. Kita kata bukan tak mana beza. Tak mana yang kita tambah. Ya. Yang tu yang bagus. Tak mana kita tambah. Sebab kita letakkan setiap benda tu dalil. Ya. Nanti kita akan tengok insyaAllah. Cuma lah ni, kalau kita boleh tengok slide lah ni, Ya. dia sebagai Okey, mungkin rakan teknikal kita boleh boleh tayangkan visual. Ya. Ya. Yang ni, kurikulum kita ni, Ya. SPPS ni sebagai pelengkap kepada kurikulum kebangsaan. Okey. Sistem pengajaran sama. Betul. Petang juga. Ya. Kita tak ambil kata kelas pagi kita masuk slot in tak. Ya. Kita terus gunakan petang.
Dan awal kita mula pada hari Jumaat. Ya. Hari Jumaat saja. Betul. Ni hari hok mula daripada mula kita mula Rintis. itu kita start hari Jumaat. Ya. Kemudian bila kita dah ada penyelarasan sebagainya, Ya. dipindah pada hari Rabu. Ya. Tak apa. Yang tu dari segi kita kata pelaksanaan lah. Kemudian dia pelengkap kepada sekolah kebangsaan. Ya. Kalau sini kita kata bertindak sebagai penyempurnaan sistem yang sedia ada. Ya. Jadi kita tak ubah kata orang tak mahu hari ni kita potong kita buat lain. Tak. Ya. Kemudian kita pula bila nak buat macam tu, kita tak boleh pergi duduk ceramah kosong-kosong. Ya. Kena ada bahan dia. Betul. Bahan tu lah yang mana melalui MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Betul. Kita sediakan panel penyedia buku teks, penilai, penyemak, dan kita terbitkan buku. Betul. Kita terbitkan buku, mungkin sahabat-sahabat kita di konti di ini boleh tengok, boleh zoom tengok ataupun mungkin, tengok di sini. Mungkin rakan teknikal kita boleh tampil untuk bantu kita zoom. Kalau tak zoom pun tak apa, kita just nak tengok kata kita ada contoh buku teks. Ya, dia apa nama, insya-Allah lah. Sebab Ustaz Yahya kita ni bukman dah. Kan daripada rumah, daripada pejabat semua ni, mungkin di sini ni kita kata ada yang dapat kita tunjukkan karya-karya SAPPS ni lah. Kalau kita tengok di sini kita ada, lah ni saya bawa 5 buku teks. Makna kita ada buku latihan dia juga. Ya. Cuma buku teks ni kita ambil daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Tahun 6 ada tapi masih lagi dalam, kalau kita kata nak cetak tu kita boleh dalam mungkin, proses. Bila kita dah mula Zoom ni, pencetakan. Ustaz nak tayang satu persatu, Ustaz. Boleh juga lah. Kan? Ni kita daripada semua keseluruhan yang ada ni, Ya. saya ambil satu-satu. Ya. Yang ni tahun 1. Tahun 1. Tahun 1. Tahun 1 kita buat dui bahasa. Ya. Dui tulisan. Dui tulisan, bukan dui bahasa. Contoh di sini. Kita ada 2. Satu dalam tulisan Rumi. Ya. Satu tulisan Jawi. Ya. Cuma bahasa-bahasa nanti kita akan buat. Yang ni tulisan Rumi. Ya. Kita tengok yang tulisan Jawi. Dan juga yang ni tulisan Jawi. Ya. Ni buku tahun 1 lah. Okey. Mai tahun 2, kita kata kita buat Jawi belakang lah. Okey. Bukan apa, pasal cover dah Jawi. Ya. Jadi yang lain kita ikut sama dengan Jawi tu. Okey. Yang ni buku tahun 2. Yang ni buku tahun 2. Maknanya anak-anak darjah 2. Darjah 2. Dan dalam ni juga ada, apa bezanya? Apa bezanya antara buku ni dengan buku cover? Ya. Saya tunjuk dulu buku lah. 1, 2. Kemudian yang ini tahun 3. Tahun 3 gambar pokok. Tema dia. Gambar pokok. Yang ni pokok. Gambar pokok ni. Tahun 2 gambar rumah api. Tahun 2 rumah api, betul? Rumah api. Tahun pertama kita letak dia berdoa. Suasana keluarga. Ada keluarga semua dah. Okey, baik. Okey. 1, 2, 3 that. Okey. Kemudian yang tahun 4. Tahun 4. Gambar masjid ni. Suasana malam. Kan? Okey. Suasana malam. Itu tahun 4. Tahun 4 dan juga tahun 5. Kita balik tema, nak kata hutan ke apa ni. Yang ni outdoor. Outdoor activities. Pengembaraan dalam hutan. Dan lain-lain. Pokok-pokok. Okay. Pokok obong pada tu. Ada. Jadi jadi bukan apa ini untuk kita nak dapatkan pencaman lah kata pencaman. Okey, mungkin sementara rakan teknikal kita ni masih duduk tekun, duduk Zoom nak membesarkan lagi tu, ada apa-apa yang Ustaz nak tunjukkan untuk di Zoom kan? Saya nak kata sebab kita ni pelengkap. Ya. Kita bukan kata kita saya tengok saya tengok translate okey. Kita dalam buku kita nak kata lengkap lagu mana? Cover tu awak tak lengkap kah? Kok nak tunjuk sikit boleh. Kalau tengok dalam Zoom tu ada ni dalam kan? ni antara ni dalam buku teks tahun 2. Okey.
dalam ni ada, ini antara contoh lah di dalam buku teks SAPPS. Ya. Apa beza dia? Ya. Apa penambahan yang kita ada? Kita tambah apa dalam buku kita? Okey. Kalau kita boleh tengok slide sama pun sama juga, isi dia yang ni. Isi Ah. dia ni. Jadi kita ucapkan Antara satu benda je, ya, ya. kita ada satu perkataan di situ, ataupun kita kata yang ni hukum, ataupun kita ni bab apa ni? Bab ibadah. Ya. Bab ibadah. Kita tengok Ustaz. Ibadah iaitu dalam bab bersuci. Bab Okey. bersuci, kemudian di situ dalam benda yang dilarang untuk beristinja. Benda yang dilarang untuk diguna bagi beristinja. Ya. Okey. Kemudian kita biasanya kita letak 1, 2, 3, 4 benda yang dilarang. Ya. Kita tambah sikit, kita bagi dalil dia apa? Ya. Kita tak target budak hafal dalil ni. Ya. Cuma nak habaq kat budak-budak supaya cikgu-cikgu kita sampaikan Ya. benda ni ada alasan. Ya. Ni dia sebab dia tulang tu tak, contoh sini tulang lah. Maknanya melentok buluh dari rebungnya, Ya, walaupun katakan dia tak dapat lagi nak menjiwai sepenuhnya, tetapi dia diperkenalkan dah. diperkenalkan. Dibiasakan. Ha. Dibagi biasa, dibagi kenal. Mana nak buat hal ni laku mana? Bahawa kita kata inilah firman Allah dan inilah sabda Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi wasallam. bagi amalan ini. Ya. Jadi satu-satu benda yang kita letak, kita tambah dengan dalil. Okey. Itu Biasanya dalil yang kita kata paling utama, paling kuat, dia kadang-kadang satu masalah satu sahaja. betul. Kadang-kadang kita letak juga dalil yang kita kata ada dua, macam 2-3 dalil yang ada. Ya. Kita ambil satu. Ya. Kalau katakan dalam buku kafar ada dah dalil yang tu, Ya. kita letak satu dalil yang lain. Ya. Bukan nak berlawan. Sebab nak untuk kata ada dua. melengkapi. Melengkapi. Malah kita Melengkapi. kata, Berarti dia kata belajar tambah betul. dengan SAPPS ni. Mana dia bukan kata satu tu saja. Mana ada 2 atau 3 dalil, cuma kita kata penambahan dia ada. Kita tak nak kata yang tu saja. Jadi budak-budak dia akan jadi ketat. Ya. Jadi kita nak perkenalkan, mana kita buka ruang yang ada. Ya. Wallahualam. Mungkin satu lagi kata-kata bila Mak Ips berbelanja untuk keluarkan buku teks, Ya. dan buku-buku ni Ya. diberi secara percuma kepada anak-anak murid kita. Ya. Termasuk buku latihan. Ya. Setiap tahun kita mohonlah daripada Mak Ips, Ya. setiap tahun ada renewal dia. Ada, Betul. bukan renewal, maknanya kita akan cetak buku baru. Maknanya Buku latihan. bukan kena pinjam. Dok. Maknanya setiap pelajar SAPPS seluruh perlis semuanya akan dapat percuma. Ya. Jadi maknanya berbezalah, macam dengan segala hormatnya, katakan sekolah pagi di bawah KPM atau sekolah kafar di bawah JAKIM, memang kena keluar duit sikit bagi ibu bapa tu. Tapi untuk SAPPS percuma sahaja. Dan buku ni Dibiayai oleh sepenuhnya MAIPS oleh MAIPS. menerusi daripada Dana, itulah dana zakat daripada orang ramai. Orang ramai yang menyumbang. Inilah antara hasil dia. Ya. Yang mana kita kata saham besar. Ya. Saham besar, mana dia, yang ni pahala dia wallahu a'lam. Ini mudah-mudahan inilah yang antara Terus jadi mengalir. jariah. Ya. Jariah kita mengalir terus. Ya. Sampailah kita ke hari kiamat lah. Ya. Sampai ke bila-bila. Sampai bila-bila. Ya. Dan dia, buku teks ni, Ya. kita bagi percuma, memang budak tak perlu beli. Ya. Cuma bila akhir tahun dikumpul balik, yang elok lagi kita bagi pada budak. Tahun berikutnya lah. Yang lain kita contoh buku tahun 2. Ya. Yang budak naik ijazah 2 tahun berikutnya dapat buku ni. Ya. Jadi masing-masing jaga elok lah. Ya. Buku latihan setahun. Ya, buku latihan habis budak dah tukis semua apa semua dah. Betul. Hak tu bagi terus. Ya. Cuma buku teks saja kita ambil balik untuk budak tahun depan. Ya. Jadi
nak kata pinjaman jugalah. Pinjaman Cuma tak jugalah. perlu ada duit. Tak ada Betul, keluar duit. betul. Sepenuhnya pembiayaan daripada Maib. Betul, betul. Belajar sungguh. Sungguh, sungguh. Yang tu kita kata antara kesungguhan-kesungguhan lah. Ya. Yang ditunjukkan oleh Maib khasnya dalam menjunjung titah perintah Duli Yang Maha Mulia. Tak apa kita kata titah tu besar. Ya. Kalau kita kata nak tafsir ke lain Ya. payah. Dan bila kata anak dari Perlis, Betul. selama mana dia duduk kata anak, Ya. ni permulaan. Betul. Kita kata sekolah Allah ni permulaan kita lah. Betul. Kalau katakan yang lain bawah daripada sekolah Allah. Contohlah bila orang sebut perkataan anak Malaysia. Ya. Takkanlah kita bila dia tu usia kanak-kanak saja baru kita maka baru diiktiraf sebagai anak-anak Malaysia. Betul. Walaupun dia jadi ibu, bapa, tok, nek dan sebagainya masih lagi anak Malaysia. Maka anak negeri Perlis ni dia samalah. Betul. Kan? Cuma yang ni untuk peringkat sekolah rendah. Tapi saya Sekolah mohon rendah. Ustaz untuk kita masuk kepada segmen tetap kita iaitu segmen Pelik Perlis. Di mana kita ada satu perkataan yang selepas berbincang dengan ustaz kita ni ada mencadangkan satu perkataan yang masyhur di Abi Padang Langit yang kita boleh sebut sebagai susok ataupun susok kan, susok. Kita boleh eja SUSOQ. Okay. Ataupun satu sebutan yang lain tu dia boleh juga disebut sebagai susok. SUSUAK. Jadi susok ni saya dipahamkan makna dia adalah hampir-hampir, sikit dekat dah nak kan. Betul. Jadi mungkin ustaz nak hurai sikit makna susok ni apa. Kalau kita kata doktor ya. Dalam cara kita guna biasa orang ralik kata orang kampung kita kata susok nak kena. Itu mana contoh kita kata mak kata nak terantuk pun susok lagi nak terantuk. Itu antara bendanya lah. Ya. Kalau kita kata daripada ni kurikulum yang kita ada antara kurikulum KAFA, kurikulum SAPPS. Dia susok-susok dekat-dekat tu juga. CP-CP tu lah juga. Ya. Cuma taklah kita kata 100% tu tak lah. Tapi dia sama tapi tak serupa. Sama tak semua. Dekat sangat. Susok sangat lah nak jadi rapat. Ya. Jadi kalau saya cuba nak buat ayat lah dengan perkataan yang saya sendiri baru belajar menggunakan perkataan ni dengan perkataan susok ni adalah contoh kita kata budak perempuan hak naik motor tu susok nak masuk dalam parit. Tu dah. Maknanya macam ni tu. Gadis yang sedang mengendara motosikal itu sedikit lagi nyaris akan terjatuhlah ke dalam parit. Betul. Kan? Jadi apa nama susok bermakna sikit lagi dekat dan juga susok bermakna hampir dan juga bermakna hampir berarti hampir serupa pun betul juga. Boleh juga. Jadi ustaz ada apa lagi yang nak syarahkan perkataan susok ni? Susok ni juga ada benda lain lagi. Tapi hak tu banyak pada cucuk atap, susuk atap. Tapi tak lah orang tu tak kata lah. Tapi lah ni susok ni dengan susok bermakna ni, hampir-hampir sikit lagi dan juga macam-macam nak serupa. Dekat-dekat. Jadi kita kata itu antara perkataan-perkataan negeri Perlis yang semakin lama. Perkataan dialek Melayu Perlis yang semakin lama semakin arkaik. Ketakutan kita ia dilupakan sehingga ia pupus. Maka kita kata saya rasa kita boleh gunakan dalam pelbagai konteks termasuk juga dalam gaming ke, e-sports ke dan sebagainya. Cuma macam mana kita nak menggayakannya supaya betul dan akhirnya dapat memelihara kelangsungan bahasa Melayu dialek Perlis kita. Okey. Jadi saya rasa kita tadi ni kita memperkatakan beberapa soalan dan apa nama Ustaz Yahya ni menjawab dengan kita kata juga kita kata mendalam lah kan.
Tapi mungkin dalam kata kesempatan ini, kalau kita nak beralih kepada satu soalan yang bunyinya adalah bagaimanakah naungan dan dukungan Raja-Raja Wangsa Jamululai Perlis terhadap SAPPS Maid. Tadi kita dah bermula dah sikit, tapi yang tadi itu agak umum. Yang lebih khusus lagi kepada SAPPS Maid ni, bagaimanakah duli-duli tuanku kita memperkenankan untuk menyokong sungguh-sungguh kepada pelaksanaan inisiatif ini? Baik, terima kasih Doktor. Ya. Kita nak tengok balik pada latar belakang. Mungkin kita boleh tengok pada slide lagi insyaAllah. Ya. Latar belakang kita punya sekolah agama petang Perlis ni, Ya. dan juga aspirasi diraja, yang mana yang ni lah mulanya tercetusnya pelaksanaan sekolah agama petang Perlis tu. Ya. Yang kita kata kita mula daripada awal, daripada kosong Betul. sampai kita boleh start kepada rintis. Ya. Yang pertama sekali, yang ni daripada duli tuanku sendiri, duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis sendiri. Ya. Yang titah kita baca tadi tu, yang antara lain kata anak-anak negeri Perlis Ya. hendaklah mewarisi kefahaman yang jelas tentang ahli sunnah wal jamaah yang dipegang dan diamalkan dalam negeri ini. Ya. Sebab di ujung tu dia kata mereka merupakan pewaris kita. Ya. Usaha pihak-pihak bertanggungjawab mestilah ataupun untuk pastikan hal ini hendaklah dipertingkatkan. Ya. Itu satu. Betul. Kemudian kita juga didokong oleh pengasas kita dalam SBPS ni, Tuanku Raja Muda sendiri. Ya. Tuanku Raja duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis titahkan pelaksanaan ni secara umum. Ya. Secara keseluruhan. Jadi duli Yang Maha Mulia ni macam pencetus. Ya. Ya. Kemudian nak initiate, kita kata nak kata apa? Nak Memulakan. mulakan benda tu. Ya. Dia ada pula peranan Tuanku Raja Muda Ya. dia ada dalam satu convention sebenarnya. Ya. Dia ada sebut dalam convention tu Tuanku bertitah. Tuanku Ya. bertitah tu. Ya. Kalau slide yang ni kita boleh tengok. Ya. Mungkin kita tengok ada sedutan, macam mana? Sedutan video ada boleh, kan? boleh. Mungkin kita kata rakan teknikal kita boleh tayangkan petikan titah duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Pada tahun 2018, MAIPS, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis berhasrat untuk mewujudkan Sekolah Agama Petang Perlis SAPPS yang akan dilaksanakan pada setiap petang hari Jumaat selama 3 jam di sekolah atau premis kafah di seluruh negeri Perlis. Murid tahun 1, sesi 2018 akan menjadi perintis bagi SAPPS ini, dan antara skop yang akan diajar dalam SAPPS merangkumi bidang akidah, ibadah dan akhlak. Murid-murid akan didedahkan dengan ilmu-ilmu Islam daripada sumber yang muktabar, iaitu daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Okey, kita jemput Ustaz Ya untuk menghuraikan lagi titah baginda ni. Tani ya Doktor. Ya. Nak kata titik mula kita nak bergerak tu. Ya. Titah ada. Ya. Titah umum ada. Ya. Titah khusus tentang pelaksanaan Yang sat-sat tu. SAPPS yang sat-sat yang Tuanku titah tu. Sekali Tuanku dengan Raja nama dia. Ya, sebut terus Sekolah Agama Petang Perlis. Kena buat. Ya. Dia kata kena buat, jadi kita kelupak lah kat mana pun, kena pisah bagi jadi. Ya. Sebab tu dalam menjunjung titah. Menjunjung titah. Ya. Dalam ni kita kata kita menjunjung titah, kita menyambut amanat yang tuturkan, dititahkan oleh Tuanku Raja. Ya. Dan juga yang sarankan pula oleh Tuanku Raja Muda. Jadi tahun 2018 itulah. Okey. Kita mula dengan sekolah rintis. Okey. Sebelum adanya sekolah rintis, kita kelupak daripada hak mula kosong tu. Ya. Daripada bentuk panel guru, kemudian panel penyemak. Ya. Kemudian panel, semualah banyak peringkat sampai terbitnya buku teks. Ya. Pada pertengahan 2018, buku teks tahun 1 ni lah ya terhasil. Kemudian
kita terus bergerak daripada situ, mula daripada bulan ujung lah, agak ujung sikit. Okey. Bulan 10 tahun 2018. Okey. Kita mula tu. Kita sambut Ya. titah tuanku. Dan selepas daripada tu kita nilai balik. Tahun berikutnya kita terus laksanakan, tingkatkan lagi. Ya. Kalau peringkat awal kita sikit, kita tak banyak sekolah sebenarnya yang kita mula. Kita mula dengan 3 dun. 3 sekolah Ya. bagi 1 dun. Kemudian kita ada 15 sekolah di situ. Selepas daripada itu barulah kita dapat tahun berikutnya kita tambah lagi sekolah. Betul. Peringkat lah. Betul. Itu tahun 1 sebagai tahun rintis. Wallahualam, yang tu dulu mungkin kita sebut tu. Jadi apabila kita sampai kepada peringkat ni lah, kita kata macam tu, jadi akhirnya lahirlah SCPPS ni, ataupun nama penuh dia SCPPS MAIP ni lahir ke dunia kan. Jadi alhamdulillah. Tapi mungkinlah untuk berikutnya saya nak bertanya dengan dengan lebih khusus lagi, misalnya tentang apakah antara keistimewaan kandungan pengajaran dan pembelajaran dalam SCPPS MAIP berbanding dengan model pendidikan agama yang lazim yang diamalkan di Malaysia ni dan juga di negeri-negeri selain daripada Perlis. Mungkin kita kata ada huraian lagi daripada Ustaz dia. Mungkin kalau kita katakan kita nak bandingkan keseluruhan, tapi kita nak letakkan yang hampa ni duk pi tempel lagi, dah ada kafar apa semua tu lagu mana? Pasal apa? Dah ada orang ngayak kat ni. Kita nak tambah apa lagi? Dia pun kata, awak ni. Padahal kalau kita kata nak kata wuduk tu lah juga. Kalau nak kata tayamum tu lah juga. Okey. Dia kata sembahyang bang pun serupa dia kata. Sama juga. Tak ada lah kita kata lafaz lain pula ataupun kita nak translate buat terus kan. Okey. Bagi keistimewaan kurikulum ni, kalau kita tengok di sini, slide kita sendiri pun ceritakan. Yang pertama, kita berasaskan dalil yang sahih. Setiap macam kita kata tadi, benda mudah istinja. Antara benda yang dilarang, tulang kita kata. Mana dalil tu? Pasal apa tulang tu tak boleh? Jadi ada dalilnya. Ada hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang jangan guna tulang. Sebab apa tulang tu makanan bagi saudara kamu, kata. Baginda Nabi SAW. Itu satu. Berteraskan dalil yang sahih. Kita utamakan yang tu. Betul. Dan dalil itu memang kita ambil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, yang mana kita bukan kata hak ni dalam kerangka mazhab tertentu saja. Mana-mana mazhab yang menceritakan tentang dalil tu, kita bincang, kita ambil, kita putuskan, yang ni kita guna. Itu satu. Kemudian dalam hal yang lain pula, tu dari segi mungkin kita kata akidah, ibadah dan sebagainya. Bahkan dari segi akhlak dan adab pun, kita ambil daripada apa-apa yang diterangkan oleh baginda Nabi SAW, contoh-contoh. Sebab kita katakan, Rasulullah kan contoh akhlak yang terbaik. Uswatun hasanah. Kita nak tengok dia lah. Betul. Siapa lagi kita nak tengok? Kalau dia, kita tak ambil daripada dia, kita nak ambil daripada orang lain, mana kita ambil bukan daripada nombor 1, nombor 2, nombor 3 dah. Mungkin nombor yang keberapa, kita tak tahu nombor berapa. Tapi yang utamanya dia. Betul kita tak boleh nak ikut sepenuhnya. Betul. Kata kita. Betul. Pasal kita kata kita orang awam. Betul. Kita pun tak expect kata kita nak ajak ni supaya semua orang boleh jadi begitu. Tapi sekurang-kurangnya dalam minda dia, dalam pemikiran dia, agama ni ada pattern. Patented tu bukannya orang buat. Pattern tu mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang tahu tentang tu? Siapa yang tahu tentang agama? Tak ada lain melainkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata itulah antara keunikan dia, Mungkin kalau saya mohon mencelah dan dalam erti kata nak merumuskan sikit okey doktor. keistimewaan kepada SAPPS ni bahawa fokus utama ataupun fokus kalaulah kita bercakap tentang manusia tapi bukan manusia biasa-biasa. Ya. Fokus utama dalam SAPPS ni adalah terhadap Rasulullah SAW. Maka SAPPS ni bertekad untuk mengajak apakah dia akidah Rasulullah, Ya. apakah dia ibadah Rasulullah, Ya. apakah dia akhlak Rasulullah. Betul. Kan? Jadi maksudnya seperti mana Rasulullah dulu bersabda mengajak para sahabat. Jadi begitulah. Dengan dipermudahkan sebagaimana adanya ia. Kan? Betul. Kita tak walau kita kata betul dengan pegangan perlis sekali, tepat Ya, sekali, kita ya. tak terikat. Ya. Tapi kita tak keluar daripada mazhab-mazhab yang Ya. muktabar tu. Dan pada Kita masa yang ambil- sama, betul tak kalau kita kata SAPPS ini tidak pernah bekerja untuk mencaci, mencela, condemn mana-mana pihak, mana-mana golongan. Tak ada. Betul tak Ustaz? Tak ada. Bahkan saya ajaklah kawan-kawan kita untuk sama-sama kita main, kita mentelaah, Ya. sama-sama kita kaji. Ya. Dan kita bersedia. Ya. Bahkan kita dah dekat 10 tahun. Ya. Kita gerak ni, kita mula daripada 2018. Ya. 2 tahun lagi kita akan jadi bukan 2 tahun lagi lah. Mana 2 tahun lagi lah kita akan jadi 10 tahun. Betul. Kita juga dah ada perancangan. Betul. Mana kurikulum kita akan buat semakan semula. Ya. Sesuaikan dengan apa yang kita terkurang di sini. Betul. Kita panggil apa di SKP ya. Betul. Yang tu kita akan duduk, kita panggil panel lagi, kita akan bermuzakarah lagi. Ya. Kita kat mana pun kita muzakarah. Ya. Kita tak ambil kata ni main otak seorang-seorang, tak. Ya. Kena bincang, kita ambil keputusan syura, Ya. muktamadkan benda tu. Okey, yang itulah kita akan pesah untuk kita. Kat mana pun semua buku teks, Ya. termasuk buku teks Kementerian Pendidikan, buku teks JAKIM, semua ada semakan. Ya. Kita tak terkecuali kita akan semak juga. Sungguh. InsyaAllah dalam tahun depan kita dah mula semak. Betul. Untuk sebab tahun ni kita lengkapkan untuk tahun 6. Maknanya untuk menggarap pula apa yang dikatakan SAPPS 2.0 tu. Ya. Kan. Malah saya dipahamkan juga ada kajian-kajian, ada penelitian, ada artikel ilmiah yang telah diterbitkan berkenaan dengan SAPPS. Contohnya menunjukkan apakah pengaruh mazhab Syafi'i dalam SAPPS, seperti mana juga mazhab Hanafi, Hambali, Maliki juga ada Betul. tempat yang diistimewakan di dalam SAPPS selagi mana maknanya kekuatan hujah dan dalil yang dikemukakan tu adalah kuat, maka SAPPS amat senang hati untuk menerimanya dan menjadikannya sebahagian daripada SAPPS itulah. Betul. No? Kita tahu Ya. setiap apa yang kita buat tu tak lari daripada salah dan silap. Ya. Kita cuba minimalkan. Betul. Dan kita dalam perbincangan bersama dengan panel penyemak, Okey. banyak kita keluarkan daripada pendapat-pendapat mazhab-mazhab Betul. yang ada. Betul. Hatta mana kita tengok mazhab Syafi'i kata apa, Ya. mai pula mazhab yang lain sama ada Hanafi ke apa ni, Maliki ke. Apa benda yang ada dalam tu? Ya. Yang kata yang ni sesuai untuk kita masukkan. Kita bukan nak cari hak mana mudah, tak. Kita Ya. nak cari yang mana yang lebih tepat. Ya. Yang itulah kita mungkin sampai masa lah Betul. kita semak balik dan saya nampak kurikulum yang ada dalam SPPS ni, walaupun peringkat ni peringkat sekolah rendah, Ya. tapi kita kalau kita baca buat kuliah Betul. boleh guna benda ni. Boleh. Dalil tu ada dah. Ya. Tok Guru ada dah, Tok Agu dah boleh hurai dah. Ya. Hurai lah. Cuma maknanya kita kata untuk khalayak dewasa. Boleh. Sebab dalil tu juga. Dalil tu juga. Daripada kecil sampai ke besar sampai ke warga mah, sebenarnya itulah yang Betul. yang paling jelas dalam kata agama kita lah kan. Betul. Jadi
kita kata yang itulah keistimewaan SAPPS. Saya mungkin nak masuk kepada satu lagi soalan berkenaan dengan selepas beberapa tahun lah pelaksanaannya, apakah antara perubahan yang dapat dicerap dalam kata Negeri Perlis berkaitan dengan murid yang menyertainya, gurunya dan masyarakat hasil kewujudan SAPPS Perlis, dan seterusnya muncul satu lagi paradigma atau pendekatan tentang apa yang dikatakan program Sekolah Integrasi Perlis ataupun singkatan dia SIPS, iaitu menggabungkan antara pelaksanaan kafar dan juga Sekolah Agama Petang Perlis. Jadi saya persilakan Ustaz Yahya. Ya. Baik, Doktor, kita rasa berterima kasih banyaklah kepada semua tenaga-tenaga yang ada di, terutamalah di Majlis Agama Islam dan Adat Islam Perlis, hatta kepada Jabatan Mufti dan sebagainya, dan juga petugas-petugas yang ada di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis. Ya. Khususnya bahagian pendidikan. Sungguh. Sebab daripada kita kosong, kita laksana, bahagian pendidikan juga yang jalankan kafar. Ya. Yang menguruskan kafar tu bahagian pendidikan juga. Betul. Kemudian bila dah ada titah tuanku, kita wujudkan SAPPS, bahagian pendidikan juga yang kendalikan. Ya. Gurunya, guru yang sama. Ya. Kita guna premis Kementerian Pendidikan. Betul. Kerjasama baik berlaku dah. Ya. Anak-anak kita juga. Anak-anak tu juga. Anak-anak tu juga yang nak dididik tu. Ya. Ya. Kemudian daripada situ kata timbul idea pasal apa? Dialah sarana lah. Saya rasa ini pun ada juga salah satu titah tuanku. Ya. Untuk perkenalkan program Sekolah Integrasi Perlis. Ya. Bila sebut integrasi ni, makna ada dua benda atau lebih daripada dua benda, dia duduk sekali. Berjalan secara seiring, serentak, dan tak nampak apa-apa benda yang kita kata di sini yang kita rasa mustahil. InsyaAllah boleh dibuat. Jadi itulah kita satukan gerakan untuk kita nak gunakan. Kalau kita tengok slide di sini adalah penyatuan pelaksanaan kafar yang menggunakan silibus JAKIM dengan SAPPS. SAPPS silibus yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Jadi dua-dua jalan serentak. Dan sinergi ni digabung, kita gabungkan dua-dua ni, kekuatan dua-dua ni. Dia tak ada kata kita dengan gunakan SAPPS yang ni tak. Dia berjalan. Kafar berjalan macam mana biasa, SAPPS macam mana biasa. Bahkan akhirnya kita blend ni apa kita kata? Gabungkan jadual pelaksanaan tu ada dalam hari yang sama tu boleh ada mata pelajaran kafar, selepas tu mata pelajaran SAPPS. Begitulah dia, ikut penyusunan oleh kita letak bagi tanggungjawab pada pihak pentadbir sekolah. Betul. Pengarah sekolah tu susun jadual sekolah masing-masing. Ikut kesesuaian. Cuma mata pelajaran SAPPS ni dalam SIP ni guru yang sama, jadi dia akan jadualkan siapa yang mata pelajaran SAPPS ni sebab 3 saja. Akhlak, kemudian ibadah, akidah. Jadi setiap guru akan ajak 3 mata pelajaran ni. Kemudian mana-mana mata pelajaran kafar pula akan rotate. Cantik. Jadi dia blend tu masuk, gabung tu masuk elok dalam penyusunan kelas. Betul. Contoh ni mudah-mudahan jadi satu penanda arah lah. Sebab kalau kita tengok negeri lain lama, awal lagi daripada kita. Betul. Contoh negeri Johor, negeri Selangor. Ini negeri yang awal mereka laksanakan pendidikan Islam di peringkat sekolah rendah. Jadi kita model daripada situ pun kita tengok, kita ambil, kita bincang dengan mereka. Jadi program Sekolah Agama Petang Perlis kemudiannya dijadikan Sekolah Integrasi Perlis, gabung terus. Betul. Antara kafar dengan SAPPS. Dan sekarang ni bila kita lantik guru, kita lantik atas tajuk Guru Sekolah Integrasi Perlis. Yang dalam dia punya tanggung tugas dan tanggungjawab dia tu
melaksanakan pengajaran kurikulum kafah, melaksanakan kurikulum SAPPS. Ya. Mungkin dari segi itulah, dan kita juga dapat alhamdulillah kerjasama yang baik daripada KPM ataupun di peringkat negeri JPN untuk pelaksanaannya. Nak campur lagi, nak gabung lagi dengan core curriculum mereka tu. Betul. Jadi alhamdulillah setakat ni jalan lancar. Jadi dia satu naik taraf yang bermacam-macam lapis dan bermacam-macam peringkat. Ya. Seolah-olah daripada semata-mata bersila depan mak pak atau tok ataupun tok wan ataupun mana-mana orang dalam kampung tu yang boleh mengajar Quran, dia pun bersila, dia pegang satu rotan. Daripada itu semata-mata kepada macam-macam perkara Ya. yang anak-anak kita belajar, dan belajar itu untuk menumbuhkan dia dengan minat dan dengan pengetahuan dan penghayatan, kerana SAPPS tidak ada peperiksaan. Betul tak Ustaz? Cuma kita baru buat Dia tahun ada ujian simple-simple saja. ujian. Kita mula tahun lepas. Ya. Kita mula dengan percubaan UPKK digabungkan dengan UP-SIP. Kita panggil UP-SIP. UP-SIP tu mana ujian penilaian sekolah integrasi Perlis. Tahun 2025. Ia mula tahun lepas. Sebut itu cantik. Kemudian dalam tu 70% soalan daripada kurikulum kafah. 30% soalan daripada kurikulum SAPPS. Gabung sekali, pula jawab sekali. Betul. Cuma tahun ni kita buat sikit perbezaan. Kita nak, ni dalam rangka kita nak uji, kita nak tengok, nak taksirkan balik macam mana keberkesanan dia. Tahun ni kita buat secara berasingan. Ujian penilaian UP-SIP ni kita ambil yang kurikulum SAPPS sahaja. 100%. Kemudian di samping tu kita juga letak ujian pra UPKK. Jadi 2 set soalan, cuma minggu yang sama. Budak akan duduk dalam minggu yang sama. Kalau dalam kafah, dia ada ujian amali solat. Betul. Kita dalam UP-SIP, kita tambah sikit je lagi. Benda yang hampir sama. Tu kita imbas-imbas susah-susah nak kenal lagu tu lah. Kita buat amali solat berjamaah. Nak tengok macam mana budak tu kita nak bawa ke masjid nanti, dia lagu mana. Mungkin ni dua ni bukan apa. Bukan asal je betul. Tak ada penilaian. Daripada tahun 1 sampai tahun 5 yang dulu tapi tak ada. Tapi penilaian ini dia lebih kepada untuk menguji pemahaman, bukan kerana saja nak kejan-kejan atau menekan-nekan budak, bukan. Kita nak tengok jugalah buku teks yang dah dilaburkan oleh Majlis Agama Islam yang keluarkan belanja. Budak ni boleh apa? Jadi kita nak tengok tu. Jadi keberkesanan daripada silibus kita ni, budak boleh terima lagu mana, tahap mana penerimaan dia. InsyaAllah itulah kot. Betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya masa kita 1 jam ni dah sampai di akhirnya, dan sudah pastilah satu perjalanan yang dah makan masa 8 tahun, tapi sebenarnya 9 tahun. Dia mula setahun lebih awal tu, tak dapatlah kita nak berkongsi segala-galanya. Termasuk juga perkara-perkara yang penting pun kalau kita berkorang-korang pun tak dapat kita nak sampaikan dalam masa sejam ni lah. Tapi sebagai penutup dan sebagai rumusan kepada episod kita pada kata kali ini dalam segmen Kata Kelaku Perlis, soalan saya juga kepada tetamu kita Ustaz Yahya, jika kita melihat negeri Perlis dalam 20 tahun atau 30 tahun yang akan datang, pada hemat Ustaz, apakah antara legasi terbesar yang diharapkan lahir daripada generasi anak-anak yang pernah mengaji dalam sekolah SAPPS dan sekolah integrasi Perlis SIPS ni lah. Kemudian apakah antara lain peranan kita sebagai rakyat negeri Perlis dalam nak menyokong pelaksanaan sekolah watan Perlis. Kan? Jadi saya persilakan Ustaz Yahya.
InsyaAllah dalam kita pandang ke depan 20-30 tahun lagi, budak-budak kita ni betul daripada sekolah rendah. Betul. Selepas ni akan masuk sekolah menengah dengan silibus yang sedia ada. Ya. Kita haraplah asas yang kita letak kepada mereka ni dia tak jadi satu benda kita kata perak pada masa depan lah. Ya. Jadi dia tahu bila kita pergi satu tempat, okey, adanya dalil-dalil yang digunakan, apa benda yang kita pernah sebut walaupun masa sekolah rendah. Ya. Supaya dia jadi terah untuk kita nak satukan pemikiran kita ni. Dan juga kita bentuk satu model insan yang ihtisas, yang pegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenarnya, yang berpandukan kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan dia tak terhad macam mana kita katalah, dia tak terhad pada satu pandangan mazhab sahaja. Kita buka minda supaya ada mazhab-mazhab yang lain yang dia pernah kenal, dia pernah tahu. Supaya bila dia asas dia tu, dia terbuka, dia tak jadi nak kata-kata apa jumud. Bukanlah jumud sangat. Malah kita kata dia terkongkong dalam satu pemikiran sahaja. Betul. Cuma kita harapkan juga supaya kita boleh lahirkan pewaris bangsa kita, pewaris agama kita, utamanya lah, yang beradab, dia boleh celik dalil. Sebab kita tak expect, kita tak harap budak-budak yang peringkat sekolah rendah ni hafal semua dalil kita dah. Betul. 5 tahun ni banyak benda jugalah, 6 tahun tu. Betul. Cuma kita harapkan supaya mereka celik. Kata, benda ni ada asasnya. Supaya dia taklah sampai dia tak ada toleransi dengan orang lain. Mana kita supaya dia celik generasi yang celik dalil, dia ada toleransi yang tinggi dalam masyarakat dan dia amalkan sunnah dalam kehidupan dia, dalam masyarakat. Dan yang terakhir, mudah-mudahan dengan cara yang kita ada ni, kita boleh jadikan, harap dia boleh jadi benteng agama kepada negeri kita sendirilah. Ataupun kita kata benda ni boleh tersebar lagi. Bahkan kita peringkat awal kita kata supaya kita jadilah kurikulum contoh. Amin. Yang boleh dijadikan rujukan kepada orang lain. Kita tahu peringkat awal memang macam-macam benda lah. Betul. Jadi kita mudah-mudahan Nabi sendiri pun kalau kita tengok peringkat awal dia tak, penerimaan dia di Mekah sampai 13 tahun untuk berdakwah di situ pun yang jadi follower follower peringkat dia cuma orang-orang yang dhaif, orang yang miskin, orang yang lemah. Tapi bila berkembang semuanya, akhirnya Mekah tu sendiri jadi negara Islam. Mudah-mudahan itu dia akan pastikan negeri kita ni tetap berpegang teguh dengan aliran ahli sunnah wal jamaah. Seperti mana yang sedia ada, yang sedia ada amal di dalam negeri kita, insyaAllah. Wallahu a'lam, mungkinlah tu. Baik, kan. Jadi saya rasa dalam masa 1 jam ni, kita kata inilah dulu sebagai pusingan pertama. InsyaAllah ke depan ni kita jemput lagi. Saya akan mohon untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita, Ustaz Yahya bin Abdullah, Nazir Sekolah Islam AIPS, yang menjadi tetamu bagi kita episod ni. Dalam pelbagai kesibukan, beliau dapat juga menghadirkan diri dan dapat juga menyediakan bahan-bahan. Demikian juga kepada majikan beliau, iaitu MAIPS, dan juga pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis, Puan Mahizura Samsudin, yang juga membantu kita memberikan pelepasan-pelepasan kepada Ustaz Yahya ini. Seterusnya kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih sekalung bakti di atas segala sokongan, dokongan dan bantuan yang diberikan kepada kita tanpa putus-putusnya. Begitu juga terima kasih sekali lagi setulus bakti kepada rakan-rakan teknikal kita daripada Suara Sunnah Channel, Saudara Uzaifa, Saudara Afiq, Saudara Rahimi dan juga Puan Azaliza, di atas segala sokongan teknikal yang telah diberikan.
kepada para penonton, para pendengar, para pembaca, para penyokong kita di mana saja berada. Terima kasih sekalung budi di atas segala sokongan yang diberikan. Jangan lupa juga untuk melawat kita di pelbagai media sosial. Melawat, tonton, ambil manfaat dan juga jangan lupa berlangganan ataupun subscribe dengan Salah Sila Perleh di Facebook, YouTube, di Instagram, di Spotify, di TikTok dan juga yang paling baru di platform X. Jadi Salah Sila Perleh mohon berundur terlebih dahulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.